Hai Mami, saya Nat Masrur merupakan kaunselor atasi bertauliah dan pencinta dunia penyusuan. Melalui susu ibu, bayi akan mendapat manfaat bakteria baik. Hasilnya, usus bayi akan jadi lebih kuat dan risiko masalah perut seperti kolik akan berkurangan. Tahu tak, dalam susu ibu ada bakteria baik yang memberi manfaat kepada usus bayi kita, dan diet ibu menyusu juga mempengaruhi mikrobiom dalam usus bayi. Hai Mami, saya Nat Masrur merupakan kaunselor atasi bertauliah dan pencinta dunia penyusuan. Hari ini kita nak sembang kaitan antara penyusuan susu ibu dengan usus yang sihat. Ramai sebenarnya tak tahu kesihatan usus ibu menyusu sebenarnya boleh mempengaruhi kualiti susu dan juga kesihatan baby kita. Ada yang kata kalau ibu ambil minuman probiotik, bakteria baik tu boleh sampai dekat baby melalui susu ibu. Betul ke? Ramai ni mamis tertanya-tanya tentang hal ini. Jawapannya iya. Bila ibu amalkan minuman probiotik, macam ni, akan mempengaruhi mikrobiota dalam susu ibu. Jadi ibu tak perlu risau kerana probiotik akan membantu membina sistem imun dan usus bayi yang lebih baik. Dari situ, kesihatan usus ibu akan jadi lebih baik dan susu yang terhasil lebih berkualiti. Melalui susu ibu, bayi akan mendapat manfaat bakteria baik. Hasilnya, usus bayi akan jadi lebih kuat dan risiko masalah perut seperti kolik akan berkurangan. Jadi apa yang ibu ambil memang beri kesan terus kepada si manja kita. Menarik kan fakta tu? Tapi kan ada juga mamis yang risau kalau makanan yang diambil tak cukup nutrien. Adakah beri kesan kepada susu badan ibu? Kalau nak tahu, nantikan next video. Okey?